tengah awak tu bayar sikit bang. Yang lidih. Ingat RM1,500 rupanya RM1,700. Sekat RM1,800. RM1,270. Bagaimana tuan-tuan, satu kali tu boleh jadi sekaligus untuk satu kali ataupun 100 kali satu keadaan. Sekejap, seminit kemudian, 10 minit kemudian, sepanjang hari. Mana kata kita sepanjang masa ni beristighfar pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab kita ni sedar tak sedar kadang buat dosa sampai kita sedar. Ada juga kadang sengaja pun lagi banyak. Tak rahmat Allah. Jadi kita hendaklah sentiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Antaranya kita amalkan zikir selepas solat ini. Tasbih 33 kali, tahmid 33 kali, takbir 33 kali, dan terakhir lengkapkan dengan ucapan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Saya kira semua dah amalkan. Saya yakinlah tuan-tuan dah amalkan. Cuba kita ulang kaji kali ni dengan kesempatan ada ini. Oh, rupanya mahal yang kita amalkan selama ini. Bukan ikut-ikutan. Kita dengar daripada kecil kita belajar ikut ayah, ikut atuk. Oh, lepas solat amalkan ini. Rupanya ini sunnah Nabi SAW. Besar lagi maksudnya, besar lagi kata ganjaran di Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Yang berikutnya itu saya kira setakat tiga zikir. Yang keempat, ini juga menarik, diceritakan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Ini jadi hubungan sahabat Nabi ni, ada hubungan keluarga dengan Nabi sebelah mak. Dia berangan nak jadi menantu Nabi tapi tak dapat lah. Itu perbincangan yang lain. Dia kata anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yata'awwadu dubur salati bihaula'il kalimat. Nabi biasa berta'awud, minta lindung dengan Allah Subhanahu Wa Taala dengan ucapan-ucapan ini, iaitu Allahumma inni a'udzu bika minal jubni wal bukhl. Ya Allah, aku berlindung denganmu daripada perangai sikap al-jubun, pengecut, wal bukhl, pengecut, dan kedekut. Al-bukhl, kedekut. Wa a'udzu bika min an uradda ila ardhil umur, dan aku minta lindung jauh, minta lindung denganmu daripada kembalinya kepada umur yang paling lemah. Umur tua dah sampai jadi macam budak-budak balik. Tak nak umur kita panjang tapi tak nak sampai ke tahap itu, tahap tua jadi macam kanak-kanak balik. Naji orang lain kena basuhkan, ni dah tak kenal, tak tahu siapa dah. Tak minta lah pada umur sampai ke situ. Nabi sendiri tak jauh daripada umur panjang sampai ke situ.
wa a'udzu bika min fitnatid dunya wa a'udzu bika min fitnatil qabr. Dan aku minta lindung denganmu ya Allah daripada ujian dunia, dan juga aku minta lindung denganmu ya Allah daripada fitnah kubur. Hadis riwayat Al-Bukhari. Ini amalannya keempat. Mati Minta lampu ta'awud, je. minta lindung daripada dua perkara ini, Rosak. daripada sikap pengecut, Orang tak tahu macam mana. Agak ke sana tu, lampu sana daripada tu. panjang ni umur Kalau dia orang sampai berhenti je, ke kita pun boleh jalan. bangsa dah tak ingat, tak boleh urus diri sendiri, dan daripada ujian dunia, harta dan sebagainya, dan juga daripada ujian di kubur. Allah Akbar. Itu yang keempat. Dan yang terakhir, saya ingat dengan masa saya kita dah sampai ke penghujungnya, kita ambil yang terakhir ini. Kata Nabi SAW, sesiapa yang membaca ayat kursi di dubur kulli salat, di hujung setiap kali salat, lam yamna'hu min dukhul jannah illa an yamut. Tidak ada pemisah antara dia dan syurga melainkan kematian, melainkan kematian. Tak mati ya, mati kita baru ni. Jadi ayat kursi amalkan selepas setiap kali solat. Serta rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Takat saya 5 saja, 3 lagi berapa? 7 lengkapkan 12. Semua saya boleh rumuskan. Yang berbaki lagi juga tidak tuan, tidak ada secara nas Nabi amalkan bacaan Al-Fatihah selepas solat. Adakah tak boleh buat Ustaz? Boleh, tidak ada masalahnya. Cuma kita sebut tadi, dengan masa yang ada ni, kalau kita nak pilih, kita buat yang Rasulullah buat. Ayat kursi jangan tinggal. Jangan kita baca Al-Fatihah tapi kita tak buat ayat kursi. Rugi tuan-tuan. Janganlah kita baca Al-Fatihah tapi yang Nabi ajar 5 kita sebut tapi kita abaikan. Rugi lah tuan-tuan. Yang tu yang Nabi sebutkan. Itu secara prinsipnya. Tuan-tuan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, sekadar ini sahaja. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi salatan anta laha amru wa huwa laha amru. Bagi peserta kami perkenalkan tentang sama demikian dari saudara penjelasan daripada Ibu Hagia Ustaz Anas Khamis dengan tajuk amalan selepas solat untuk mempersiapkan rancangan mustaqim terlebih yang telah dikeluarkan dengan kerjasama penyiaran Jahim dan telah disuntik untuk siaran petani oleh pengantinnya Robi Muhammad Zain. Jangan lupa saudara untuk sentiasa ikuti rancangan mustaqim yang kami keluarkan setiap petang istimewa di radio.
Radio Klasik menggawi kenangan. Sama-sama menjejak mimpi, sama-sama. Suasana yang indah dan permai. Tidak ku sampai rebut suasana, mencipta suatu ikatan. Air untuk seorang kawan. Radio Klasik menggawi kenangan. Radio Klasik menjadi berdiri di mana melintang zaman sekarang bisa melayani waktu salat fardu maghrib bagi menjadi sebuah Malaysia. Untuk malaman ketika baru sama dengan wilayah Muslim melakukan masuk waktu salat fardu maghrib di tempat saudara. Selesai kucing sawah dan dan melenggang berdan 7:08 menit malam. Kelantan Bahang 7:13, Kota Baru Kelantan 7:11, Johor Baru Johor 7:12. Bandaraya Melaka 7:17, Jasmine Pulau Pinang 7:19, Sumber Negeri 9, Ipoh Perak, Abestan Kedah, Ganggi Perlis, Shah Alam Sulaiman, dan Kuala Kuala Lumpur dan Nusa Jaya 7:18 menit malam. Selamat menunaikan kewajiban salat fardu maghrib dan berkali Radio Klasik.
Daripada pasaran ni apa LRT? MRT sampai MRT kau naik apa? Semoga Malaysia aman. Oh, sampai KTM ni dah tadi KTM tu sebab lambat. Kalau dia tambah kekerapan pukul 6.30 kau dah sampai. 6.25 baru ada. Malas. Kau keluar pukul apa? 5.30. Setengah. Lagi satu waktu bekerja dia 7.5 apa ni, setengah jam je. Masuk 9 balik 5.30. Juga jauh kena keluar awal. Lepas tu fleksibel tanya, kalau masuk lambat pun dia tak kisah. Cuma tak boleh lah sengaja lambat kan. Besar tak office dia? Tak ada lah, besar lawa lah. Ada meja bar. State tu office tapi lagi better dari yang dulu lah. Tadi ada pekerja baru. Saya kau. Tak tahu baru. Ni semua tahan setahun okey tu pun. Kalau bagi kalau orang yang tahan setahun tu kan, tu okey tu. Kalau macam company lama lalu 3 bulan, 6 bulan tak okey tu pasal. Lepas tu kerja dia tak berat. Boleh tak berat dah lama nanti macam biasalah. Yang dulu. Tak ada kalau masuk pun dah berat lah. Supervisor kalau dia cakap dia faham agensi memang berat. Sebab cakap siapa yang tahan agensi setahun, di sini cakap kalau tahan agensi harga setahun tu pun tak semua orang boleh buat. Orang cakap tahan-tahan tak pernah masuk agensi, tak faham. Cinta yang dibina irama dan melodi tak mungkin kekal. Walaupun pahit getirku rasakan, aku tetap merindumu. Ni mana ni? DIY. Mana batu tip ni? Ya. Beli botol je lah kan. Kau beli cawan. Kau tengoklah harga. Kau dah tunjuk harga. Kau tak nanti dia tak ada kata kau nipu. Campur je lah botol, belilah cawan. Minimum RM20. Mengarut je ada minimum. Bagi tu last minute kau tak suka lah. Besok ni lah bos blender makan banana leaf. Ada melaka makan. Banana leaf? Macam dekat Selayang tu ke? Tak kisah macam mama ke. Tapi sel banana leaf tu bukan tu. Mama Muslim tu. Alvina setiap bulan meeting bawa sendiri. Yang ni bos belanja okey ni. Dia dah bayar kau lagi RM700 tu? Apa darah? Darah baik kita. Yang lagi satu tu? Yang lama yang tak bayar lagi. Kak Ana tanya lah. RM300 tu? Ha. Sampai kau dah berhenti kerja masa tempat lain dia tak boleh bayar lagi. Dah Wah, nak ajar. masuk. Dah 2 kali tempat kerja kalau masuk tak bayar. Sakit hati. Pergi Dubai boleh. Bayar tak boleh. Company Melayu. Company India tak tahulah. Banyak tak India? Seorang dia. Lain semua Melayu. Satu Cina, satu India. Lain semua Melayu. Cina tu pun tahan setahun lebih ke. Oh, gaji okey, apa-apa pun gaji okey. Tapi benefit dia okey lah sebenarnya. Kau tengok 3 bulan dia macam mana keadaan dia. Yang kalau kau nak tengok company tu, kau tengok je 3 bulan.
Kau tengok je 3 bulan macam mana. Seorang je makan. Assalamualaikum. Kau seorang makan tu, eh? Diorang tak ada Sekiranya klasik saya Ustazah Isfadiah dan bersyukur Kau tengok je 3 bulan. Dia nak tahu kerja tu sebab tu dia confirmation dia 3 bulan. tak 6 bulan lah. Oh 6 bulan eh? Semua dari manager yang atas memang semua kita 6 kata bulan. hidup ini saya nak mengejar kebahagiaan. Tak payahlah tuan-puan. Hidup ini adalah sebuah perjuangan. Kebahagiaan itu kita akan dapat di Tapi dunia orang satu banyak lagi. kat Bukan 8 dunia bulan. sekarang. Yang pastinya kita akan dapat Manager pun dunia satu akhirat. base Dunia makan. ini adalah satu jambatan. Jambatan yang menghubungkan kita pada dua alam. Alam dunia dan juga alam akhirat. Kita lah tuan-puan kalau tengok kita berada di atas jambatan. Daripada satu tebing ke satu tebing yang lain, kita duduk di atas jambatan. Kita tak akan selama-lamanya berdiri dekat atas jambatan, tuan-puan. Kita akan pergi ke tebing yang satu lagi. Kita nak pergi juga ke arah satu lagi. Nampak, eh? Dan tak ada orang nak buat rumah dekat jambatan. Tak ada orang nak buat kemah dekat jambatan. Sebab dia tahu jambatan itu berbahaya dan dia sementara sifatnya. Macam itu jugalah dunia. Dan kita kena Family dia lah awal lebih bulan bijak buat. dalam Buat urusan 2 dunia tahun ini, tak faham. tuan-puan. Sebab dia semua menjadi bekalan. Dia orang nak elak Kita jalan lubang dekat pantai. jambatan tu, kita boleh kutip Banjir. bekalan Dengan untuk tu kan sampai ke tebing sebelah Siap-siap dah sampai bulan 2 kita banjir ada ni. 2 bahagian. Jadi bahagian sebelah sana itulah bahagian akhirat kita. Kita perlu bersedia dan dapatkan bekalan tersebut. Tuan-puan Kalau yang orang ni tak dikasihi, ambil bila yang kita lain, berada di dunia, kita anggap dia Kalau sebagai apa? satu perjuangan. Awal-awal Maka tahun kehidupan memang kita kalau tak ini ambil insya-Allah lain, tak mudah stres, tak mudah tertekan, tak mudah menyalahkan Tak orang lain. sampai. Sebab kita Yeah. nampak inilah peluang aku untuk berjuang. Semua peluang untuk berjuang. Dan setiap satu perjuangan itu Allah yang akan Aduh. menilaikan. Jangan kita Kau tahu tak kalau family day? orang lain yang dekat Mak bajet 360 kan? Sebab dulu mak dah bayar 250 duit chalet. 260. Rupanya 260 tu separuh. Rupanya kita punya RM1,770. Mak minta ya tolong RM280. Itu yang kita akan banyak kecewa. Berbagi kahwin, Bilik jodoh, kecil ke? bagi kusangkakan panas Kata kecil 4 orang muat 5 muat atas tu apa tu katil queen ada 2 muat lah 4 orang. Lagi 2 orang tu boleh bagang-bagang kat bawah. Katil queen dah 2. Prinsip hidup kita Kalau nak tu lagi, letak bilik double decker yang queen tu ada lah. Bilik double decker yang queen tu pukul ada budak-budak kereta bawah. Double decker tu berapa je? Waman ata'a wa huwa yabki. Alamak kalau boleh mak dia mati dia ngantuk. Mak dah ni dah nak mak mana ambil aluminium punya paket tu kan, sachet tu kan. Mana isi sambal tempoyak, mana isi sambal cili petai. Lepas tu nanti kau sampai sana dia suruh minta dia beli nasi sikit, nasi putih. Dia kan order gaya nasi ayam sama kan, nasi lemak. Mana bawa sikit aku memang tak boleh lah, aku takut manis. Ketaatan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Sekian dulu daripada saya, Ustazah Isfadiah, khusus untuk tuan-tuan. Mana nak kalau Terengganu tak tahulah. Terengganu kurang kot. Tu Kelantan tu. Terengganu pun manis lah. Dia Kuala 5 je dia. Nasi pun kita boleh paket kan. Nasi masuk airbag kan. Airbag dia tahan. Lepas tu bawa je, dia tak basi. Bawa untuk kita je lah. Kalau mak lah, mak nak makan. Aku tak sanggup. Mak kita tengok mak makan nasi ayam pun tak pernah habis. Mak dah buat sambal-sambal macam tu je. Paket kan, masak banyak-banyak. Bukan masak banyak, masak lama. Paket kan masuk dekat dalam aluminium punya sachet tu. Kita orang meniaga kan. Dia akan masuk. Tak bau lagi satu. Dia tempoyak, tekuk bau. Masuk dalam tu je lah. Nasi pun boleh bawa lah. Masak masuk airbag. Tak ada basinya. Dia keras lah. Tapi keras kan. Nasi kau tak nak basi. Kita masak nasi tak boleh basi pun sekarang. Hari tu ada benda kat lu. Ya, hari tu kan. Mak pelik juga masa tu. Masak basi orang kata memang ada benda lah. Tak mungkin kalau masak pagi malam dah basi. Sekarang 2 hari pun tak basi, 3 hari pun tak basi. Nak tengok kalau ada tepung.
Oh, dia tak ada Dia bukan ekor. أشهد أن Tak ikut kan? Mak ikut mak cantik mak. حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله yang selalu berlaku yang pada malam kalah dengan daripada zaman sekarang ni zaman moden. Selawat dan salam ke atas junjungan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada klasik kami kenal di Muhammad dan zaman selamat malam. Saudara yang terus kita hadirkan kami sebagai radio pilihan meneruskan lagi pertemuan kaum malam. Sekali lagi mengingatkan khususnya sebagai penduduk muslim dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian termasuk waktu salat waktu maghrib di kaum malam ini dan sebagai meneruskan lagi pertemuan. Masanya sekarang untuk perkongsian bacaan ayat suci Al-Quranul Karim beserta terjemahannya istimewa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Ar-Ra'd ayat 22 hingga 24. A'udzu billahi Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang berjam.
Jangan sekali-kali ambil gambar apatah lagi video, tengah duduk berjalan tawaf. Dengan nama Kalau Allah mau yang ambil Maha gambar, Pemurah lagi Maha hentikan Mengasihi. tawaf, tamatkan tawaf dulu. Lalu, ya Allah, aku taruhkan tawaf musim yang kelima ini kerana nak ambil gambar. Pusinglah ambil gambar. Lepas tu sambung balik 5, 6, 7 sampai habis. Boleh. Sebab masa dia ambil gambar agak sebagai tak tawaf. Sebab dalam syarat ini, tawaf dinyanyi ibadat. Bila ambil gambar bukan lagi nak ibadat. Contohnya senang-senangnya Nabi kata, tawaf itu seperti sembahyang, sekadarkan ia boleh bercakap-cakap. Maka takkan dengan tawaf kita nak makan. Berarti macam sembahyang, tekanan tengah tawaf kita nak ambil gambar. Adakah orang sembahyang Allah Akbar ambil gambar takkan gambar sendiri? Tak ada. Sebab Nabi kata tawaf itu sama seperti sembahyang, sekadar ia boleh bercakap-cakap. Batallah husna jika kita ambil gambar. Tapi tak tahu masing-masing apa yang lakunya ialah lepas dia tawaf ke kepusingan, sedangkan kepusingan yang kelima keenam tadi dia ambil gambar video. Dia tak salah. Tapi dia tak tahu dia pergi sembahyang belakang maghrib lain. Orang-orang Kerana yang dia kata sabar tamat tawaf. kerana mengharapkan keredaan Tuhan mereka Dia pergi sa'i semata-mata cukup 7. dan mendirikan solat serta mendermakan Ikut dari syarat dia, apa tapi yang tawaf kami tadi tak kurniakan cukup. kepada Sebab masa mereka dia tawaf dia secara ambil gambar. sembunyi atau Maka secara tak terang-terang, tawaf tak dan selesai. mereka pula Tak menolak selesai dia dah kejahatan berhenti. dengan cara yang baik. Mereka itu semuanya adalah disediakan baginya balasan yang sebaik-baik pada hari Cakap benda dengan kawan, tiba-tiba kawan kata, kiamat. kamu punya tawaf tak salah. Macam mana kamu ambil gambar dengan tawaf? Baru dia ada terkapar-kapar. Cara mentang-mentangnya. Bila tanya, memang duduk Madinah takkan nak naik kereta balik ke Mekah nak kodok balik. Sedangkan lagi 2 hari nak terbang balik ke Malaysia. Ertinya dia di Madinah dalam ihram. Ini yang jadi masalah. Dia dalam ihram. Kalau dia tidur sebilik berdua orang isinya bersetubuh, memang jawab dia tak lah kena bayar. Dan yang tak, pasal dia dalam ihram dia bersetubuh. Walaupun dia buat sunat. Ini kena ambil perhatian penonton-penonton dan pendengar sekalian supaya jangan kita melakukan ibadat tanpa ilmu. Sebab bukan setakat Iaitu tolak surga amalan yang dia, tetapi kekal menerima yang beban mereka kalau akan bab ibadah memasukinya haji. bersama-sama Dia dah dengan heran. orang-orang yang Jadi, mengerjakan itu amal pun kita soleh semua dan kalau dia ibu bersetubuh, bapa mereka kalau dia dan tak bersetubuh, isteri-isteri mereka dia serta orang anak lelaki pakai songkok sedang tutup kepala dia. malaikat-malaikat pula Dia dah akan ihram masuk tapi dia tak tahu kepada dia ingat mereka dah keluar di ihram dah. tiap-tiap pintu. Tutup kepala terhadap. Bila dia nak pergi semayang, dia pakai baju sarung, pakai seluar dalam, pakai kain sarung, seluar baju. Dan kemudian dia sikat mandi, sikat rambut, kena dah. Makanya wangi pula pergi masjid dah. Orang lelaki dah 5 jam dah kenal di situ aja. Disebabkan Jadi dia tak tahu. kesabaran kamu, maka Dia sampai amatlah orang cakap pun dia tahu, ya Allah, balasan aku amal pedang saya nak kamu bayar. di dunia dahulu. Kalau campur dengan ayam berat tadi ni bersetubuh dengan isteri, memang dia kau ambil wajib kotor serta-merta. Nak kotor apa dia berada di Madinah. Yang Maha Dan Agung, takkan nak ulang balik Ustaz ke Mekah. Fabian Dia kena Jatuh. balik Malaysia. Balik ke Malaysia balik macam tu saja. Maka dia dah ihram lagi. Dia mungkin pakai minyak wangi lagi, pakai pakaian jahit lagi. Dam terus sampai. Kalau tak sanggup sampai mati dam. Jadi masalah. Balik bersetubuh lah. Tak apa kena. Kalau sekiranya balik ke Malaysia tu dia tidur suami isteri, tak ada jawabnya. Jadi nak kena faham bahawa jangan main-main. Sebab zaman Nabi dulu tidak ada kamera, tidak ada apa nama handphone, telefon bimbit tak ada. Zaman sekarang bila buat dia telah melanggar peraturan syarat-syarat sah tawaf yang ditentukan oleh Syafi'i mengikut pengajian dia yang kita pula sebagai ikut. Tolonglah berhati-hati. Dan bagaimana cara orang ni, ada soalan ditanya kepada saya waktu di Mekah baru ni, orang ni nak buat macam mana? Saya kata keluar daripada ihram dulu dengan beradab ihsan. Kalau dia berpanjangan nanti dam lagi. Setiap kali langgar dam, setiap tu kena bayar dam, setiap tu kena berdosa. Jadi untuk nak buktikan supaya jangan berdosa, dia kena berhenti, dia kena keluar daripada ihram.
kasih, petang dan awal malam saudara dengan lagu-lagu indah di Mutiara Klasik. Berapa lamakah lagi terpaksa aku menanti, harap begitulah dan moga-mogalah perjalanan hidupku. Mutiara Klasik pasti membelai jiwa saudara. Aku curahkan buatmu semua. Radio Klasik menggami
bertemankan siaran radio klasik. Untuk jodoh pertemuan malam ini kita dapat melangkah ke sesi malam. Untuk pertemuan yang akan berterusan membawa ke pukul 9 malam nanti. Jodoh pertemuan untuk Mutiara Klasik petang ini bertemankan saya dari keturunan Bani Omar. Saya, Azlan Omar, insyaAllah akan terus menemani malam saudara. Sepanjang pertemuan untuk Mutiara Klasik yang akan berterusan sehingga ke pukul 9 malam nanti. Terima kasih untuk terus kekal dirikan kami sebagai radio pilihan, kekal menggamit kenangan dengan irama yang merentah zaman. Hanya di sini, di Radio Klasik. Cinta kita
Rukun, lama dan baru, riuh suasana di Kuala Langat. Ini pantun tahun baharu, tekad azam, nyalakan semangat. Kecemasan boleh saya bantu? Encik, ada motor aksiden lah dekat sini encik. Langkah gajah kot. Encik, ada kebakaran lah di alamat 5 Jalan Tembikai Shah Alam. PGO dari FRT Shah Alam didapati tiada kebakaran berlaku di sini. Over. MERS 999 Rugikan dengan berhemat. Sebelum mempercayai sesuatu berita, simak berita terlebih dahulu dan pastikan sumber pautannya tidak meragukan. Perhatikan gambar dan tarikh kerana kebanyakan berita palsu menggunakan imej yang telah dirubah suai. Tarikh berita juga berkemungkinan telah lama berlaku dan hanya dikongsi semula untuk menimbulkan ketakutan atau kekecohan ramai. Biasanya berita palsu sengaja menggunakan tajuk sensasi dan menimbulkan kebencian. Simak perbualan di bahagian komen kerana berkemungkinan ada pengguna yang memberi amaran untuk tidak mempercayai berita berkenaan. Bersama tangani berita palsu. Pesanan prihatin, Radio Klasik. Titis embun tersusun berangkai emas bertutur jalanan gundah kula. Tak beli bateri kan lu? Macam beli bateri sekarang tadi. Dan salam sejahtera. Saya Siti Nurhaliza dari Studio Mad Malaysia bersama untuk menyampaikan Mak rasa banyak bateri hari tu. Tapi lepas tu monsun timur laut atau musim tengkujuh telah bermula pada November dan berterusan sehingga Mac. Kita akan merasa cuaca yang lebih lembap semasa November hingga Januari utamanya di negeri-negeri timur semenanjung, Laut Sabah dan Sarawak. Diminta orang ramai peka dengan perkembangan cuaca. Maklumat dan juga amaran terkini boleh diperolehi melalui www.med.gov.my. Aku nampak bateri kita je bateri kat situ. Tapi nak tengok balik kalau ada banyak. Jangan lupa untuk muat turun aplikasi My Cuaca bagi maklumat terkini dan juga sahih. Sekian daripada saya. Assalamualaikum. Jaga diri. Negara ini kita tahu dan negara berbagai kaum dan berbagai agama. Islam tegak sebagai agama persekutuan. Mak ada beli sunglasses, ada power. Reading glasses ada power. RM4. Tidak bibit-bibit Islamophobia yang tertanam dari zaman penjajah itu mungkin mempengaruhi dan mengelirukan kita. Menjadi agama itu bukan bahan dakwah membawa kasih sayang dan hikmah, bukan ke arah kebaikan. Tetapi Bukannya boleh dah bawa pergi. Ada power. Tengah jauh di kelab sikit lah. 999 menghubungkan seluruh rakyat Malaysia kepada pihak polis. Safe 999 untuk dilakukan upaya kenegaraan dan ketuturan. Dan Safe 999 jauh kenapa sikit yang ekor punya 1.5 jauh boleh nampak. Ni 1.5 jauh tak nampak, dekat terang-terang. dan aplikasi 999 terang. panggilan kecemasan. Keenakan lagu-lagu yang diudarakan Lepas Umar dengan pilihan lagu Lepas 9 ni kalau mesti dalam bas. Pada naik MRT. Tak LRT. Naik LRT. Ada LRT nak apa ambil MRT. MRT sampai Gombak kan?